Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam memartabatkan budaya membaca. Nama diberi Ryan Aiman bin Razain, pelajar SMK Datuk Jaafar Hassan, tingkatan 5 pada tahun 2026. Kita ditemukan di sini dalam program Bicara Buku. Buku yang saya ingin menceritakan ialah buku Amukan Penjaga Alam. Buku Amukan Penjaga Alam ini merupakan adaptasi novel daripada siri komik kembara karya Tada Tada. Buku ini ditulis oleh Hansif Ryan dan diterbitkan oleh Kadogawa Gempak Stas yang setebal 180 muka surat. Ia mengisahkan tentang konflik antara manusia dengan kuasa gaib penjaga alam akibat ketamakan manusia. Novel ini dimulai dengan kisah Alex yang mula berasa bosan di rumah keluarganya, manakala Lulu hanya tahu makan tanpa membantu. Namun suasana berubah apabila Jekyll menyampaikan pesanan daripada Jones, iaitu Datuk Alex. Datuknya memerintahkan Alex ke Tasik Chini untuk menyiasat kehilangan beberapa pekerja lombong selepas insiden tanah runtuh. Kononnya, mereka diculik oleh penjaga alam Naga Seri Gumum yang murka terhadap aktiviti pelombongan yang merosakkan alam sekitar. Alex bersama Datuk Zubai, majikan pekerja lombong itu, dan rakan-rakannya serta Lulu serta Jekyll memulakan pengembaraan ke dasar tasik. Mereka menyimpan rahsia yang tersembunyi rapi. Sepanjang perjalanan, mereka berdepan dengan pelbagai bahaya yang tidak dijangka. Kekuatan fizikal dan mental mereka diuji apabila berhadapan dengan amukan raja yang membawa malapetaka yang mungkin mengancam nyawa. Antara kekuatan buku ini ialah adaptasi yang setia. Hansif Ryan berjaya mengekalkan plot dan watak asal ciptaan Tada Tada, menjadikan buku ini sesuai kepada peminat siri kembara maupun pembaca baru. Buku ini juga ada plot yang mendebarkan konflik dari kebosanan Alex hingga ke pengembaraan penuh bahaya mampu mengekalkan minat pembaca. Buku ini juga menceritakan tentang tema alam sekitar dan mitos tempatan dengan menceritakan latar belakang Tasik Chini dan legenda Naga Seri Gumum yang memberikan nilai budaya dan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar. Akan tetapi, buku ini juga ada beberapa kelemahan. Antaranya ialah beberapa bahagian misteri kurang dijelaskan. Rahsia tersimpan di dasar tasik tidak diterangkan sepenuhnya, meninggalkan ruang tanda tanya terhadap pembaca. Secara keseluruhannya, Amukan Penjaga Alam karya Hansif Ryan ini berdasarkan karya asal Tada Tada merupakan bacaan yang sesuai untuk remaja. Ia menggabungkan unsur pengembaraan dan juga mitos tempatan dan mesej alam sekitar dengan baik. Saya mengesyorkan buku ini kepada mereka yang gemar cerita aksi dan ingin merasakan misteri budaya Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.